Adakah batal solat kalau kita bersin atau berdehem? Kita semayang, lepas tu kita berdehem atau bersin, tidak batal. Manusia ini perbuatan dia ada dua. Satu dipanggil perbuatan ikhtiariah. Yang kedua dipanggil perbuatan iktirariah. Perbuatan yang kata membatalkan semayang, melakukan perbuatan dengan sengaja. Tadi perbuatan ikhtiar. Kita sendiri buat. Tengah-tengah semayang saja akak tangan gini. Terus kita ikhtiar. Pang, batal semayang. Tengah-tengah semayang kita sendiri akak kaki ni. Kita sendiri ikhtiar. Batal semayang. Yang tidak batal semayang, perbuatan iktirar. Perbuatan yang kita tak boleh nak buat. Dia datang dengan sendiri. Seperti batuk, seperti belahak, seperti deheng, seperti bersin. Faham tak lagi? Seperti sedawa. Itu bukan perbuatan yang kita boleh buat. Ikhtiar ni gini. Kita khabar gini. Malam esok, pukul 8 malam, siaran langsung saya di dalam Facebook. Saya akan tulis pada pukul 8.30 malam. Boleh Itu perbuatan ikhtiar. Tapi kalau perbuatan iktirar, kita tak boleh buat. Jangan lupa malam esok, pukul 8 malam, saya akan batuk 2 kali. Mana boleh? Faham lagi? Pukul 8.30, saya akan sedawa 4 kali. Mana boleh? Itu perbuatan iktirar. Mana iktirar, tidak dibalas di akhirat. Faham lagi? Berdehem ada 2. Berdehem yang batal. Berdehem yang tidak batal. Berdehem ni ke mana? Itu berdehem. Hak mana tak batal? Kita tengah semayang, jadi imam, jadi makmum, atau semayang seorang, kita nak baca. Contoh nak kata, iyyaka na'budu. Tiba-tiba ada macam ke satu makanan, butir lada ke apa, tak tahu, lekat tekau. Faham? Jadi tak boleh nak tubik iya. Kita buat, iyyaka na'budu. Tak batal. Itu berdehem kerana nak baca. Ada lekat tekau. Faham? Berdehem, sengaja berdehem, batal. Kita sedang semayang, anak kita nak ambil piti dalam kocek kita, buat gitu. Dia pun tak jadi ambil. Batal semayang. Atau kita semayang 2, janda lalu, buat gitu. Batal juga semayang. Kerana apa? Kerana bercakap dengan orang. Faham tak lagi?